Assalamualaikum chef. Nasi Arab satu. Ni bukan nasi Arab bang, ni nasi Dubai bang. Ui, nasi Dubai Kita smoke dia pakai arang. Freshly smoke bang Arang betul bang Arang betul bang. Ni set talam ni. Oh, nasi Dubai Nasi Dubai, rempah 7 negara oleh chef 7 negara bang. Oh, cantik. Beras apa ni bang? Kita pakai Lasela bang. Lasela. Premium Lasela Kenapa chef 7 negara bang? Sebab dia related dengan pengalaman kerja saya bang. Oh. Saya pernah bekerja dekat 7 negara, salah satunya Dubai lah. Bang, kita bagi lamb shank. Lamb shank, baik. Abang boleh pilih saiz saya abang nak yang kecil ke? Kalau kecil kita bagi sekali dengan kambing lah. Dan ni kira kecil lah? Ni yang sedang, saya sedang. Oh, sedang. Kalau kecil macam ni, sedang macam ni kita tambah lagi satu macam ni. Oh. Kalau besar satu je? Yes, besar satu je. So kita bagi 3 ketul ayam. 3 ketul ayam. Abang boleh pilih part mana abang nak bang. Oh, yang ni ayam masak apa ni bang? Ni ayam saffron chicken bang, kita masak dengan saffron. Saffron chicken? Yang paling bestnya, macam kita punya masakan-masakan, kita rebus je dengan kita rebus dia 12 jam bang 12 jam Kita rebus dia 12 jam. Untuk kambing kita rebus dia 12 jam bang. Set talam macam ni bang, kita bagi sekali dengan salsa dengan kita punya signature chili kicap kita. Ini RM99 je bang. RM99 saja. Paling best ni. Yang ni dalam 4-5 orang makan lah. Tengok betapa lembutnya kambing dia bang, tengok bang. Cocok pakai cili padi je. Oi. Pakai cili padi je. Pakai cili padi je bang. Kambing sangat-sangat lembut. Oh. Kambing ni kita rebus je selama 12 jam. So nak cari kat mana ni chef? Boleh dapatkan di Taman Wilayah Selayang berhadapan Masjid Al-Zakirin. Okey. Pukul apa chef? Kita mula daripada pukul 12 sampai pukul 9 malam. Paling power lah chef pernah masak. So saya alhamdulillah dengan pengalaman kerja saya ni, saya pernah masak untuk VVIP dekat Malaysia. Salah satunya Datuk Seri Kamarudin Meranon, pengasas Asia, dan saya juga masak untuk selebriti seperti Datuk Sheila Majid. So nasi Dubai ni dia sebenarnya sangat-sangat premium Kita ada matlamat kenapa kita buka dekat sini, sebab kita nak pastikan semua jenis golongan dapat rasa kita punya masakan. Okey bang. Nice, terima kasih.